Bulan puasa ni, ibu-ibu terutama yang bekerja tu mesti struggle kan nak masak. Jom ikut tips ni. Pengurusan masa dalam bulan puasa ni amat penting. Lagi-lagi bab nak siapkan juadah berbuka dan bersahur. Tips ni kira shortcut lah untuk ibu-ibu. Okey, mula-mula blenderkan bawang merah, bawang putih, tumis bahan tadi sehingga kekuningan. Lepas tu masukkan cili bor, masak sehingga pecah minyak. Boleh perasakan dengan garam, gula. Bila paste dah masak, biarkan sejuk seketika sebelum dimasukkan ke dalam bekas untuk dibekukan. Tutup rapat tau. Lepas tu, nanti boleh keluarkan ikut keperluan. Kan dah jimat masa menumis, kebiasaannya dia berbentuk cube tau. Ni Cik Era dah terkeluarkan awal. So, nanti kita boleh kira lah anggaran berapa yang diperlukan untuk memasak. Bukan setakat jimat masa, dapur pun tak berkecah. Panaskan paste ketika dah boleh dah buat paste istimewa untuk ikan bakar. Mudah je kan bila ada paste sambal ni. Okey, selain daripada paste sambal, kita boleh buat juga paste bawang putih, bawang merah, halia. So, jangan lupa share dan save untuk tips ni.